Tu. Ha. Main-main guys. Nyawa tengah separuh. Oh. Fire. Tak kena. Terrible tornado. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke dalam channel Mr. Duk Cem. Hari ni Cem nak main The Strongest Battleground. Yeay. Bersama-sama dengan Aish dan juga Mat Pro. Okey, ini bukan pertama kali Cem main Strongest Battleground ni. Jadi Cem nak tengok lah Cem pakai hero apa tadi Oi, nanti belum, kita belum start lagi. Okey, Cem pakai hero apa tadi tak tahu lah ni hero apa. Kita try je lah Belum, bagi Cem latih dulu. Okey, kita ada Crushing Pool. Belakang sikit lah belakang sikit. Kita ada Crushing Pool macam ni. Wow, sorry. Tak sengaja Okey, yang kedua kita ada Windstorm Fury. Wow, nice lah. Boleh macam dia punya efek dia. Okey, satu lagi. Jangan sabar, Cem tak habis try semua. Satu lagi Cem ada Stone Coffin. Mak Datuk, gempak guys. Cem tak salah pilih hero Okey, dan satu lagi. Ini mungkin yang keempat ni yang paling kuat lah kot. Kita ada Expulsive Push. Itu je. Okey, selain itu kita ada tumbuk-tumbuk. Cem sebenarnya nak gunakan dummy tu tau untuk berlatih. Tapi itulah, kanak-kanak riang ni duk serang Cem je. Ni apa? Slide ke tepi, slide ke depan. Sambil slide tu sambil kita attack. Astaghfirullahalazim. Kanak-kanak riang, sabar jap. Macam ni Cem tak tahan Jangan sampai Cem pun get up. Salah fire guys. Ini Cem tak tahan guys. Kita bagi terus. Hebat sikit ni tadi tu. Apa benda yang Cem buat tu? Okey. Bagilah Cem Chan berlatih. Okey, ni apa? Alright. That's how we're gonna do it, yes? One more. Tak kena Okay, kill me. Alright, I will kill you in this game in this game. Itu Aish yang buat Okay, now dah behave. Cem tak faham yang nombor 4 ni apa benda Dia macam slide ke depan tau. Sekejap. Okay, yang pertama Crushing Pool. Okay, yours dua. Sekejap Itu Aish lah buat. Okay. Crushing Pool. Sabar, Cem tak habis cakap lagi. Aduh. Okay, nakal dia orang ni. Tekan 2 kali. Oh, suruh tekan 2 kali Expulsive Push ni. Okay, twice. Sama je. One more time. Okay, yang ni tak apa. Yang ni Cem tahu dah pakai. Yang Windstorm Fury ni pun Cem tahu. Okay, sekejap kita tunggu yang tu loading Nah, dia bagi sorry. Lepas tu dia bagi satu kilauan Okay, Expulsive Punch. Use twice guys. Wah. Terbang ke udara. Masak. Okay, Cem nak try. Sekejap yours. Tak apalah, Cem pakai dummy lah. Mana dummy. Tak jumpa dummy lah. Cem try je lah kat diorang ni. Sama je. Apa benda ni? Tak apalah. Okay guys, kita mulakan battle ni sekarang. Cem biar dia lauk dulu. Lepas tu sekejap lagi Cem curi kill dia Okay, itu macam. Nah, tak kena. Jom bully Abang Cem. Jom bully Abang Cem. Masak. Dia ajak bully tapi nyawa dia pun dah selesai guys. Dah mati dah rupanya. Cem ingat nak curi kill. Teruk rupanya Aish Syafiq ni betul-betul pro tempat dia semua game pun dia pro tau. Cem tak faham lah kenapa. Astaghfirullahaladzim. Dah tinggal kepala je. Woi, dia datang. Nampak pula kat sini. Astaghfirullahaladzim. Lari ke depan, lari. Tak bagi Cem tak tahu ni. Mungkin kita main kejar-kejar lah ni. Woi, menghampiri pula. Astaghfirullahaladzim, melaju lah. Bye Cem. Aduh. Okay, Cem akan diam untuk berapa saat untuk fokus Okay, yours yang terkejut pula kalau tiba Cem diam. Cem nak fokus sekejap.
Tak ada can langsung guys. Tak ada can langsung. Okay. Mat Pro, jom kita settlekan Ais, jom. Dia ingat dia pro sangat kan. No. Cepat attack Mat Pro. Alamak, Mat Pro terdiam lah situ. Dia lag ke apa tu? Macam bagi dia dua. Macam bagi dia dua, selesai. Sekali lagi. Nah, ambil sekali lagi. Yo. Lawan dia punya tu. Dia punya skill dia boleh tahan lah. Nah, kita nak pakai The Ultimate Berserk. Yeah. Akhirnya terpakai juga ulti yang dah simpan lama guys. Tak main-main guys. Nyawa tengah separuh. Wow. Fire. Tak kena. Terrible Tornado. Bukan. Mana pergi? Mat Pro, kita bukan battle sama sendiri. Kita nak serang Ais tu. Ya Allah, macam kena guys. Mat Pro last minute berpaling tadah guys. Nampak dia kena laut pula dengan Ais. Macam dah cakap. Macam pula yang mati. Saboy lah. Aduh. Okey lah guys. Sampai di sini sahaja rakaman The Strongest Battleground. Macam main ni asyik kena laut je. Tak kisahlah daripada Ais serang Macam Mat Pro pun serang Macam masih juga sama. Mati hidup balik. Macam tu je lah. Okay guys, terima kasih kerana menonton sampai habis. Jumpa lagi dalam permainan Roblox akan datang. Assalamualaikum. Sebelum habiskan video ni, Macam nak serah diri kat diorang. Kami serah tu kita fire lah 1-2 kan. Alright, at least dapat buat satu lagi kill cantik lah tu. Aduh. Kena slam guys. Wow. Aduh. Memang macam tak ada harapan lah dalam game ni. The Strongest Battleground mengakhiri permainan ini. Assalamualaikum. Bye bye. Bye gang. Ho ho ho.